Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera serta salam sinar ilmu di utara. Pada kali ini saya akan melaksanakan tugasan 3 bagi khusus sosiologi dalam pendidikan EDUP 3143. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada tugasan 3, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Farhan Hakimi bin Umar Farouk, merupakan pelajar major Bahasa Melayu ambilan Ogos 2024-2028. Pada khusus kali ini, saya dibimbing di bawah pensyarah Puan Hazita binti Muhammad Hassan. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Puan kerana telah membimbing saya sehingga hari ini. Pada kali ini, saya akan menilai kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial. Ini merupakan isi kandungan yang saya akan bentangkan. Untuk menilai kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial pelajar, suka untuk saya menerangkan apakah itu Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. RPM ini bermatlamat untuk melahirkan insan sejahtera. Plan ini juga dipacu oleh visi baharu Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu pendidikan bermutu, insan terdidik, negara sejahtera, yang dilaksanakan melalui 7 teras utama. Yang pertama ialah memastikan sistem pendidikan Malaysia yang terakum, dinamik dan relevan. Yang kedua, mengoptimumkan potensi setiap murid melalui pengalaman pembelajaran yang bermakna untuk menjadi warga negara global. Yang ketiga ialah mentransformasikan pendidik agar berkeupayaan tinggi dan berorientasi masa hadapan. Dan yang keempat, memantapkan prasarana fizikal dan digital di semua institusi pendidikan KPM. Yang kelima ialah mempergiat sinergi antara institusi pendidikan KPM dengan semua pihak yang berkepentingan. Yang keenam, membudayakan kemampuan dalam ekosistem pendidikan. Dan yang terakhir iaitu yang ketujuh, meningkatkan kecekapan tadbir, urus dan sistem penyampaian. Sebelum saya mengupas topik ini dengan lebih mendalam, saya mahu bertanya kepada anda semua. Apakah yang dimaksudkan dengan mobiliti? Untuk kita faham perkataan mobiliti ini sangat mudah. Kita bayangkan perkataan mobil yang membawa makna kenderaan. Tujuan kenderaan menggerakkan kita daripada titik A ke titik B, iaitu kata kuncinya ialah pergerakan. Semua dah tahu kan apa itu mobility. Jadi kalau kita lihat secara spesifik menurut Kamus Dewan edisi keempat yang menyatakan bahawa mobility bermaksud keupayaan atau perihal mudah bergerak, berpindah-pindah atau digerakkan dari satu tempat ke satu tempat. Sebenarnya mobility dan sosial ini saling berkait. Kita lihat pula apakah makna sosial. Menurut Comte, sosial merujuk kepada hubungan dan interaksi antara individu dalam masyarakat yang membentuk struktur sosial dan perkembangan tamadun. Maknanya sosial adalah hubungan dan interaksi. Kalau kita ambil mobility dan sosial akan bergabung menjadi satu bentuk perkataan, iaitu mobility sosial, yang merujuk kepada perubahan kedudukan seseorang dalam struktur sosial sama ada ke tahap yang lebih tinggi
maupun yang lebih rendah. Dalam konteks pendidikan, mobiliti berkait rapat dengan peluang seseorang, individu ataupun murid untuk meningkatkan taraf hidup melalui pencapaian akademik yang diperolehi. Menurut Ballantine, Spade and Stuber 2018 menyatakan bahawa pendidikan ini sangat memainkan peranan penting dalam menentukan kedudukan sosial seseorang dalam masyarakat yang moden. Terdapat beberapa isu perubahan pendidikan semasa. Kalau kita lihat, perubahan pendidikan semasa ini menunjukkan perkembangan yang pesat selaras dengan kemajuan teknologi dan keperluan global masa kini. Saya ingin mengetengahkan 4 isu utama. Yang pertama ialah pendidikan digital. Yang kedua adalah jurang digital. Yang ketiga ialah sistem pentaksiran. Dan yang keempat adalah pendidikan inklusif. Isu perubahan pendidikan semasa yang pertama ialah pendidikan digital. Kalau kita lihat kembali, pendidikan digital ini merujuk kepada penggunaan teknologi seperti Google Classroom, D5 dan sebagainya. Tujuan dia adalah memudahkan penyampaian ilmu secara lebih fleksibel dan segera maupun tak segera. Sebagai contoh, pelaksanaan pengajaran pembelajaran di rumah PDPR. Isu ini menjadi semakin hangat apabila dilaksanakan semasa pandemik COVID-19 yang dilaksanakan bagi saya agak terlalu drastik. Persoalannya, apakah kita sudah bersedia ataupun tidak? Yang kedua ialah jurang digital, di mana merujuk kepada perbezaan akses terhadap teknologi antara murid di kawasan bandar dan luar bandar yang memberi kesan kepada peluang pembelajaran mereka. Sebagai contoh yang popular ketika COVID-19 iaitu murid di kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak terpaksa mencari kawasan tertentu untuk mendapat capaian internet bagi mengikuti kelas dalam talian. Isu yang ketiga ialah pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif sebenarnya menjadi isu dalam memastikan kesaksama pendidikan. Murid yang berkeperluan khas perlu menyesuaikan diri dalam kelas arus perdana. Sebagai contoh, guru perlu menyediakan pendekatan yang sesuai kepada semua murid. Keadaan ini akan mencabar keberkesanan pengajaran di dalam kelas. Isu yang keempat adalah sistem pentaksiran PBS, di mana sistem pentaksiran berasaskan sekolah ini menjadi isu dalam pelaksanaan pendidikan semasa kerana pentaksiran berterusan memerlukan murid menyiapkan pelbagai tugasan. Hal ini membolehkan meningkatkan beban dan tekanan kepada murid. Keadaan ini juga akan menjejaskan keseimbangan pembelajaran murid di dalam kelas. Baiklah, kita sudah pun sampai kepada tujuan utama kita untuk menilai kesan perubahan pendidikan semasa terhadap mobiliti sosial. Saya mengambil 6 kesan, 3 positif dan 3 negatif. Kesannya kepada pendidikan digital ataupun inovasi pendidikan. Kesan positif terhadap pembelajaran abad ke-21. Kesan positif kepada iklim sekolah dan kesan negatif kepada jurang digital. Yang kelima, kesan negatif kepada tekanan emosi dan psikologi. Yang keenam adalah kesan negatif konflik sosial dan perbezaan nilai.
Pertama, kesan positif terhadap pendidikan digital ataupun inovasi pendidikan. Dalam konteks dunia pendidikan, penggunaan teknologi digital mampu meningkatkan akses murid kepada pembelajaran. Buktinya, inovasi pendidikan yang menekankan penggunaan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran seperti D5 dan pembelajaran dalam talian mampu meningkatkan akses murid. Sebagai contoh, penggunaan D5, murid bukan sahaja dapat mengakses buku teks secara digital, murid juga boleh mengakses latihan tambahan dan ataupun nota interaktif yang terdapat dalam D5. Menurut UNICEF 2020, penggunaan teknologi digital dapat memperluaskan akses pendidikan kepada murid, terutamanya dalam situasi pembelajaran jarak jauh. Perkara ini memberi kesan terhadap mobiliti sosial murid tersebut, di mana murid dapat meningkatkan pencapaian akademik melalui akses kepada pelbagai sumber pembelajaran. Yang kedua, murid juga berpeluang untuk mengembangkan kemahiran pembelajaran secara kendiri. Yang ketiga, murid juga berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat tinggi. Sekaligus, peluang pekerjaan yang lebih baik dapat dicapai pada masa hadapan. Kesan positif kedua terhadap pembelajaran abad ke-21. Kita sedia maklum bahawa pembelajaran abad ke-21 menjurus kepada pembelajaran yang bermakna, di mana pembelajaran bermakna ini dapat meningkatkan keupayaan murid dalam mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan sebenar. Pembelajaran bermakna berlaku apabila murid menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah sebenar. Menurut UNESCO 2020, pendekatan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir aras tinggi dan penyelesaian masalah mampu membantu murid bersedia menghadapi cabaran dalam dunia sebenar. Perkara ini akan memberi kesan terhadap mobiliti sosial murid, di mana murid dapat membina kemahiran berfikir aras tinggi dan menyelesaikan masalah, sekaligus menjurus mereka ke arah kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Murid juga akan lebih bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan yang sebenar. Keupayaan menyesuaikan diri ini mampu meningkatkan daya saing murid sekaligus memperkukuhkan mobiliti sosial murid dalam jangka panjang. Kesan positif yang ketiga iaitu iklim sekolah. Sememangnya kita tak dapat nafikan lagi bahawa kesan iklim sekolah yang positif mampu meningkatkan perkembangan akademik dan sosial murid. Iklim sekolah yang kondusif mempengaruhi tingkah laku dan perkembangan murid. Umum juga mengetahui bahawa kanak-kanak ataupun murid ini belajar melalui persekitaran. Jika persekitaran mereka menunjukkan contoh yang baik, saya yakin murid tersebut akan menunjukkan adab dan sopan santun yang cukup baik. Menurut Hoy dan Miskill 2013 pula telah pun menyatakan bahawa persekitaran sekolah yang positif mampu meningkatkan motivasi dan pencapaian murid secara menyeluruh. Keseluruhannya, perkara ini sangat memberi kesan kepada mobiliti sosial seorang murid. Buktinya, murid akan bermotivasi untuk belajar dalam persekitaran yang kondusif dan lebih selesa. Perkara ini akan membina hubungan baik antara guru dan murid
sekaligus meningkatkan keyakinan murid di dalam kelas. Perkara ini juga menjurus kepada membina kemahiran sosial dan komunikasi baik. Prestasi akademik murid dapat dipertingkatkan secara menyeluruh, menyebabkan keadaan ini menyumbang kepada peningkatan mobiliti sosial murid secara menegak. Yang keempat adalah kesan yang negatif, iaitu jurang digital. Jurang digital wujud kerana ketidaksamaan peluang dalam pendidikan antara murid. Tidak semua murid mempunyai akses kepada teknologi dan internet. Menurut World Bank 2020, jurang digital merupakan faktor utama yang menyebabkan ketidaksamaan dalam pendidikan global. Kesan ini memberi kesan kepada mobiliti sosial, di mana murid yang tanpa akses ataupun kurang akses teknologi akan ketinggalan dalam pembelajaran, dan jurang pencapaian akademik juga antara murid semakin melebar dan semakin menjauh. Peluang melanjutkan pelajaran menjadi tidak seimbang kerana murid kurang berkemampuan sukar untuk bersaing secara adil kerana mereka tidak mendapat sokongan yang cukup. Hal ini akan menjejaskan mobiliti sosial dan mengekalkan ketidaksamaan sosial. Namun, secara realistiknya, tidak semua murid yang kurang berkemampuan ini tidak mampu bersaing. Kalau kita lihat dalam dunia yang lebih realistik, murid yang kurang berkemampuan ini ada peluang untuk bersaing, tetapi mereka perlu cakna dengan peluang yang ditawarkan. Sebagai contoh, lepasan SPM boleh memohon beasiswa yang ditawarkan. Perkara ini juga dapat membantu murid tersebut untuk melonjak kepada mobiliti yang baik. Yang kelima ialah kesan negatif terhadap emosi dan psikologi, di mana kesan perubahan pendidikan semasa ini memberi peningkatan tekanan emosi dalam kalangan murid. Perubahan dalam pendidikan dan persaingan boleh memberi tekanan kepada murid. Menurut UNICEF 2021, tekanan akademik boleh menjejaskan kesejahteraan mental murid jika tidak dikawal dengan baik. Kesan ini juga memberi kesan yang mendalam terhadap mobiliti sosial seorang murid, di mana murid akan mengalami tekanan yang menjejaskan kesejahteraan mental jika tidak dikawal. Motivasi juga untuk belajar menurun. Dan yang ketiga, prestasi akademik murid akan menjadi tidak konsisten, sekaligus murid itu kurang berkeyakinan dalam mencapai kejayaan. Hal ini akan menghadkan peluang mobiliti sosial murid, ataupun perkara ini akan menjurus mobiliti yang menjunam. Terakhir, kesan negatif perubahan pendidikan semasa, iaitu konflik sosial dan perbezaan nilai. Kesan perubahan pendidikan berlaku melalui konflik sosial antara generasi dan kelompok. Perbezaan nilai antara generasi boleh menyebabkan konflik dalam pendidikan. Menurut OECD 2021, perubahan pendidikan memerlukan penyesuaian sosial bagi mengekalkan konflik dalam masyarakat. Perkara ini memberi kesan terhadap mobiliti sosial murid. Sebagai contoh, murid menghadapi kekeliruan dalam membuat keputusan berkaitan pendidikan.
Ini saya boleh gambarkan situasi seorang murid masa kini, iaitu murid yang lepasan SPM ingin menyambung ke peringkat pengajar yang lebih tinggi. Sebagai contoh, generasi A menyatakan bahawa profesion sains sukan masih relevan dan generasi B menyatakan bahawa bidang sains sukan tidak relevan. Perkara ini akan mewujudkan perbezaan pandangan di mana boleh menjejaskan sokongan terhadap pembelajaran murid tersebut. Murid mungkin sukar menyesuaikan diri dengan perubahan pendidikan. Perkara ini juga akan menjurus kepada hubungan sosial dalam masyarakat yang menjadi lebih tegang. Hal ini akan menghalang perkembangan potensi dan menjejaskan mobiliti sosial murid tersebut. Kita teruskan dengan apakah cabaran pelaksanaan perubahan pendidikan. Yang pertama ialah kekurangan kemudahan teknologi. Kita sedia maklum bahawa kekurangan kemudahan teknologi ini menjadi cabaran utama, khususnya di kawasan luar bandar. Seperti capaian internet yang lemah menyukarkan murid mengikuti pembelajaran secara konsisten. Perkara ini menggambarkan situasi pada pandemik COVID-19 di mana kawasan pedalaman ini sukar untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran kerana mereka terbatas melalui capaian internet. Keadaan ini menyebabkan murid ketinggalan dalam pembelajaran dan implikasinya jurang pencapaian meningkat dan menjejaskan mobiliti sosial murid berikut. Yang kedua ialah tahap literasi digital guru. Kita sedia maklum bahawa tahap literasi digital guru yang tidak seimbang boleh menjejaskan keberkesanan sesi pengajaran dan pembelajaran. Terdapat guru yang masih kurang mahir untuk menggunakan teknologi dalam pengajaran. Keadaan ini menyebabkan pembelajaran kurang menarik dan sukar difahami oleh murid. Implikasinya, pencapaian murid boleh terjejas dan memberi kesan kepada mobiliti sosial mereka. Yang ketiga ialah perbezaan sosioekonomi murid. Perkara ini kita tidak dapat dinafikan lagi bahawa perbezaan sosioekonomi menjadi cabaran dalam memastikan kesamaan pendidikan. Murid yang kurang berkemampuan akan menghadapi kekangan seperti peranti maupun internet. Keadaan ini menyukarkan mereka bersaing dengan rakan sebaya. Implikasinya peluang pendidikan tidak seimbang dan menjejaskan mobiliti sosial. Dan yang keempat ialah sikap dan penerimaan masyarakat, di mana sikap masyarakat yang kurang bersedia untuk menerima perubahan dalam pendidikan menjadi satu cabaran. Terdapat ibu bapa yang masih kurang menyokong pembelajaran digital dan murid kurang disiplin. Keadaan ini akan menjejaskan keberkesanan pembelajaran. Implikasinya, pencapaian murid terjejas dan memberi kesan terhadap mobiliti sosial untuk menjunam. Jadi, bagaimanakah kita hendak menghadapi cabaran tersebut? Yang pertama, kita perlu memperluaskan capaian internet, terutamanya di kawasan luar bandar. Kenapa saya utamakan capaian internet? Kerana melalui capaian internet, guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara fleksibel. Murid juga dapat mengakses pelbagai sumber ilmiah untuk kegunaan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.
Perkara ini akan membantu mereka dalam meningkatkan kemahiran berfikir serta kognitif dalam sesi pengajaran. Hal ini bagi memastikan semua murid dapat mengikuti pembelajaran secara sama rata. Jurang pendidikan juga dapat dikurangkan antara murid, sekaligus membantu meningkatkan mobiliti seseorang murid tersebut. Yang kedua, menyediakan bantuan peranti. Sebagai contoh, bantuan peranti seperti komputer riba atau tablet perlu diberikan kepada murid yang kurang kemampuan. Hal ini membolehkan murid tersebut mengikuti pembelajaran dengan lebih berkesan. Peluang pembelajaran akan menjadi lebih adil dan seimbang. Seterusnya, menyokong mobiliti sosial murid. Sebenarnya bantuan peranti ini sudah pun dilaksanakan, seperti peranti siswa yang diberikan kepada pelajar-pelajar yang melanjutkan ke peringkat institut pendidikan tinggi khususnya. Yang ketiga, penambahbaikan ataupun cadangan penambahbaikan yang kita boleh laksanakan ialah meningkatkan literasi digital guru. Guru perlu diberikan latihan berterusan dalam penggunaan teknologi pendidikan seperti penggunaan bengkel penggunaan Canva, iaitu seperti kita tahu Canva ini antara satu laman web yang sangat berguna untuk guru melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam penghasilan nota digital, aktiviti yang menarik dan sebagainya. Hal ini dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Murid juga akan lebih mudah memahami isi pelajaran dan dapat meningkatkan motivasi mereka, sekaligus dapat meningkatkan pencapaian dan mobiliti sosial seseorang murid. Yang terakhir ialah kita perlu memperkukuhkan sokongan ibu bapa dan masyarakat. Seperti yang kita tahu, sokongan ibu bapa dan masyarakat perlu diperkukuhkan dalam menghadapi perubahan pendidikan. Hal ini membantu murid menyesuaikan diri dengan kaedah pembelajaran baharu. Murid akan melalui ataupun lebih bermotivasi dan berdisiplin dalam pembelajaran, sekaligus akan meningkatkan pencapaian dan mobiliti sosial murid. Kita sudah pun berada pada penghujung video, di mana secara keseluruhannya perubahan pendidikan semasa ini sangat memainkan peranan penting dalam membentuk perkembangan sistem pendidikan negara yang lebih mantap. Pelaksanaan perubahan ini memberi pelbagai kesan sama ada positif maupun negatif terhadap murid, khususnya dari segi peluang pendidikan dan pencapaian akademik. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran seperti jurang digital, perbezaan sosioekonomi dan tahap kesediaan pihak yang berkepentingan perlu ditangani dengan lebih berkesan. Oleh itu, pelbagai cadangan penambahbaikan perlu dilaksanakan bagi memastikan perubahan pendidikan dapat dijalankan secara menyeluruh dan inklusif. Hal ini penting bagi memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan yang adil dan seterusnya meningkatkan mobiliti sosial dalam masyarakat. Diharapkan usaha berterusan daripada semua pihak dapat melahirkan generasi yang berilmu, berkemahiran dan mampu mencapai taraf kehidupan yang lebih baik pada masa hadapan. Sekian saja, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.